Okay, hari ni petang ni. Ni baru balik kerja. Kita nak pergi tukar nombor plate. Tukar nombor plate. Dekat Bukit Baru. Ada kedai aksesori lah. Tukar nombor plate. Nak tukar nombor plate biasa je. Tapi bukan nak fancy-fancy apa. Cuma nak tukar nombor tu tukar. Kita ada beli nombor baru. Mantap. Okay, kita rakam ni. Kita guna Oakley Meta. Ada tak contoh? Nampak? Macam tu lah. Okay, dah sampai bos. Bos, saya nak tukar nombor plate boleh? Ada? Sempat nak tukar ni. Saya baru tukar nombor plate. Nak tukar nombor plate lah. Saya baru beli nombor plate. Saya nak tukar nombor plate. Mau tukar apa ni? Biasa. Tapi ini macam ni nombor saya tak ada ni. Tak ada? Ini macam ni saya tak ada. Lainnya. Saya kalau you ada biasa mana saya biasa? Biasa Toyota lah ni. Toyota jenis Toyota. Oh, dia besar. Tapi kalau kalau fancy lah macam kecil MBD. Tapi lepas tak lepas. Tengok you macam bawah lah. Banyak orang buat dapat. Atas tu fancy kat akhir. Fancy sikit. Tapi ini memang tak lepas lah, ini crystal. Oh, tu tak crystal tak lepas. Crystal pun fancy lah. Oh, ya ke? Ini pun macam lah. Crystal macam ni cantik sikit lah. Tapi kalau itu dia detect lah. Kalau macam cakap kalau macam masuk ion kan dia detect kan? Detect lah? Detect lagi lah? Detect. You jangan kecil sangat lah. Jangan dekat sangat. Ni one pieces 45. Ya. Uish. Isi macam ni. Kalau you mau tulisan itu macam tak ada apa. Oh, tak ada lah? Tak ada. Kalau biasa ini lah. Biasa satu berapa? RM20. RM20. Oh, ni macam ni lah RM20 lah? Ya. Sama lah? Sebab saya dah tukar nombor plate UM6759. Memang kena tukar. Yalah. Memang kena tukar. Ini sekarang tak. Itu macam ni tulisan tak ada. Ini ada tebak keluar sikit. Ini nipis kan. Ini murah sikit lah. 20. So 2, 4, 6, 8, 10, 12. Kalau ni 21 pieces, saya ada 6 nombor, 6 huruf. Tak ada lah. 2 keping 40 aja. Satu ni. So kalau yang ni? Ini sekeping 45. Sekeping ni? Bukan itu. Saya ingat itu satu huruf. Sekali termasuk pasang ah? Pasang lah. Sekeping 40. Okey, kalau macam tu okey. Saya ingat ini satu ni 45. Bukan lah. Saya mau try betul ini atau ini lah. Ini lah. Ini besar sikit lah. Ini jangan kena. Ini jangan kena. Ini besar sikit. Jangan kena? Ini besar sikit. Tapi kena juga lah. Tapi ini besar lah. Oh, itu? Ini urusan kecil lah. Ini kecil. Tapi yang tu, family tu kecil tau. Tapi dia normal lah. Dia macam dia kecil, normal sikit. Dia lebih kurang lah. Ini crystal lah. Lain crystal. Crystal dia cantik sikit. Ni so kira satu ni 45 lah. Ya. Ini masuk ini setting tambah lagi ya.
Ini casing tak mau lagi lah. Boleh buang kan? Boleh. Lepas tu dia ikut ini belakang. Ini skru kan. Ini Ah. pernah Ini pernah tukar sebab bumper pernah tukar. langgar sikit dulu. Ni sekarang nombor baru memang kena tukarnya. Ni yang ni dia normal tapi dia kecil sikit. Ini pun Kira ni bukan normal lah ni. Yelah dia tak adalah fancy sangat kan. Fancy lah ni. Ya ke? Kecil sangat. Ni tengok. Yelah itu normal lah. Ini ah. You ada buat servis juga ah? Tapi konti you ada buat ah? Ha? Ada. You tutup kau apa kedai? Pasal mau tutup. Ha? 7 sudah mau tutup ke ah. Tak ada, ini kalau apa kecil-kecil je ni boleh lah kan. Kita tukar nombor plate BPA 3288 dengan UM6759. Ha? Bisa pusat koma. Sudah. Sebab tu saya sudah nombor plate sudah JPJ semua dah tukar. Nak tukar kat kereta saja. Bayar ah, bos? Bayar? 90. Bayar ah? Masukkan Sana. 90 块. Ada kita ni. You boleh pakai kad ah? Boleh. Okay. Oh, tinted pun ada ah? Nombor tak ada salah Ha? Tengok sekali nombor tak ada salah No, tak ada. Kalau salah saya datang balik esok. Okey betul. Okey betul. Baik. Terima kasih bos. Okey, lepas kita dah tukar nombor plate. Oh, sampai pukul 7.30 juga. Sebab nak potong nak apa semua tadi. So lepas tukar nombor plate, kita nak isi minyak. Minyak bau, minyak tinggal. Dan nak reserve fuel lah. Dan nak kosong lah minyak. Kita tengok, kita isi full nanti berapa minyak. Let's go. Oh, ramai. Ramai. Semua lelaki ni. Ramai now. Kita try masuk sini. First time pakai IC. Siut. First time pakai IC. Selalu pakai app settle. First time pakai IC. Tengok tadi dah clip. Ni isi full. Bagus juga. RM82 besar.
Besar kat tank dia. Okay, kita settle untuk hari ni. Tukar nombor plate dan isi minyak full. Oh, alamak, super tadi nak tengok beras dekat family store. Tu lah, tu lain kali lah. Dalam sikit ke apa. Kita nak solat dulu. Bismillahirrahmanirrahim.